Hai semua, how are you? Hari ini Tini berada di satu lokasi bersama dengan tim Nivea Moments of Care sebab kami ni datang melawat seorang cancer warrior tau, Puan Salwa. Dia dah 14 tahun cancer warrior dan Tini rasa sangat happy sebab bukan apalah, memang ziarah-menziarah ni sangat-sangat digalakkan. Apatah lagi bila kita kongsi cerita kita sama-sama, kita dapat semangat. Okay? So jom kita jumpa Puan Salwa. Assalamualaikum. Salam. Apa khabar Puan? Angkat ini ya? Ya, betul. Jemput. Sihat ke? Apa khabar? 14 tahun yang lalu, Puan Salwa Abdullah didiagnosis dengan kanser payudara. Namun, diagnosis itu tidak mematahkan semangatnya. Sebaliknya, beliau bangkit menjadi pejuang dan penggerak advokasi meningkatkan kesedaran kanser payudara. Macam mana beliau kekal positif ya? Selama ni I positif because masa I kena pun I never thought of that I nak mati ke tak. Because I have one daughter, she still needs me. So I fikir positif je. So I fikir I nak go start my work after the journey. So and then I nak prove to everybody that I'm not a victim. Macam I nak rasa I kuat. I can be like anybody. So I progress through my career juga. So I'm happy. So kalau orang tengok I pun dia tak sangka I was a cancer. Yeah, and is a cancer warrior survivor. sekarang. Yeah. Survivor, cancer Warrior tu mungkin tu sangatlah macam pahlawan kan. Memanglah kena lawan kan. Ya. So saya rasa tak salah untuk panggil pahlawan, pejuang kan. And along the way pun I ada juga assist my niece yang ada, and then mula-mula dia negatif. In the end they took the medication, they went through the journey, and now they are so happy. So I macam dia punya mentor jugalah. So I encourage them because we are in the same boat, right? Yes, like you and me. So we can share. But we cannot say we are the same. Tak boleh. Tak boleh sebab setiap orang Never compare. melaluinya secara berbeza. Tapi apa yang kita boleh share ialah pengalaman kita dan sebab hari ini juga kan Tini dapat banyak jugalah sharing daripada Puan yang mana dia bagi saya rasa semangat bila kita sembang, bila kita share, kita sama-sama healing. Kita sama-sama sharing, kita sama-sama healing. Seronok dengan cerita you. Tengah cerita. Kan? So how you overcome? Terima kasih Puan Salwa. Saya sangat-sangat menghargai masa dan juga kemesraan yang telah pun ditunjukkan dengan kuih-kuih yang dihidangkan pada saya. Terima kasih kerana berkongsi cerita dan saya ada sedikit tanda penghargaan. Saya ada sedikit cendera hati. Thank you so much. Little hamper for you daripada Nivea. Okay, dan saya harap ia akan memberi keceriaan. Juga saya harap Puan terus menginspirasikan mereka-mereka yang lain dekat luar. Dan untuk pengetahuan anda semua, sepanjang bulan Mei ni, setiap pembelian barangan Nivea sekurang-kurangnya RM20, RM1 akan didermakan kepada BCWA untuk kerja-kerja kesedaran komuniti dan juga memberi kesedaran tentang kanser payudara. So, jangan lupa untuk support. Okey. Terima kasih atas kunjungan pagi ini, Puan Kartini dan tim Nivea, and terima kasih juga untuk hadiah ni. Banyak ni. So, banyak ni. Okey. So, selama ni saya berterima kasihlah pada BCWA memberi saya sokongan, moral dan support dan include me in the team. Jom kita sama-sama support Nivea Moments of Care. Yay!